memandangkan show belum start lagi, so kita pergi dekat booth pertama dekat Japan Mobility Show ni, iaitu Tomica. Okey, kat sini kita boleh tengok model-model yang dijual. Ni antara model yang dijual lah. So harga dia bermula 880 yen. Dan yang paling mahal ialah dia punya set ni 10,560 yen. So dia ada dalam 12 model lah. Ada GTR, ada GR86, semua sekali, truck pun ada. Dan apa yang menariknya ialah dia ada ni lah, dia logo Japan Mobility Show. So beli dekat sini je baru dapat. So macam mana nak beli ialah kita boleh isi borang kat situ. Macam Daniel isi, dia tengah isi, so dia just letak berapa amount ataupun model yang nak dibeli. Lepas tu pergi bayar dekat sana. Okay, situ tempat dia punya payment. Dan kalau kau tak nak beli apa-apa, just nak cuci mata, kita boleh tengok dekat sini. Tomica Tomi ni please do not touch, tak boleh sentuh. So tapi inilah dia apa yang menarik kat sini. Kita tengok dekat sikit. Tetapi ada, kereta ada. Ini memang cantik, warna-warni. Kita boleh lepak sini, lepak, tenangkan fikiran. Siapa yang minat Tomica memang kena datang sini lah. Okey, untuk makluman korang, Japan Mobility Show start hari ni, tapi hari ni dengan separuh hari esok untuk media sahaja. Dan seterusnya lepas tu dia akan buka kepada public. So hari ni mungkin tak ramai sangat dan dia akan start ramai by tomorrow lah.